This is my message to Uniqlo. This is not a hijab. It is a turban. Ini gaya Tupac, bukan gaya wanita muslimah. When I first saw this, the first thing I thought was, this is probably a marketing sketch ataupun a marketing stunt, di mana korang keluarkan benda ni, lepas dapat views, dah viral, dah kena kecaman kiri kanan, dan baru nak membetulkan keadaan. Sebab apa dah dapat views mah? Wallahu alam, I don't know. Dan kepada wanita-wanita dekat luar tu, influencer dan artis-artis wanita, jangan nak beria sangat pakai benda macam ni, lepas tu pergi modeling untuk Uniqlo. Tak payah, benda tu dosa. Artis-artis ni tak boleh nak buat apa lah, sebab orang dah terlalu biasa dengan maksiat dunia hiburan. Bila-bila masa Allah boleh tarik nyawa, tahu tak? Dan aku peliknya kan, wanita-wanita yang pakai macam tu, siap nampak leher, wanita free hair dan sebagainya kan, korang beria tau. Lepas Allah dah tarik nyawa, barulah beria family members korang nak delete gambar orang yang lama. Barulah suami korang yang dayus tu nak delete gambar-gambar korang. Masa hidup kenapa tak buat? Bukan kau tak sedar, kau tahu je benda salah. It is always up to the last minute. Lepas kau dah tak ada, dah tak nak buat apa, barulah nak beria delete semua gambar-gambar lama. Tengah hidup lagi kan, berubahlah. And my last point is, kalau Uniqlo keluarkan satu hijab yang betul-betul hijab, proper tudung dan sebagainya, menutup aurat dan sebagainya, confirm laku. Ramai akan pergi beli, ramai akan support. Tapi memandangkan maksiat dah sangat dinormalisasikan, jadilah macam ni. Dunia dah tenat, biar penat, janji lepas akhirat. Jangan ramah. Assalamualaikum.